Alright guys, ramai yang tanya aku macam mana nak set adaptive cruise control. Tapi sebelum tu korang jangan lupa follow saya TikTok Coach Honda. Let's go. So sekarang ni Izo ada dalam Honda EN1, tapi Honda lain pun dia ada adaptive cruise control yang sama juga. Okay, seperti korang tahu, adaptive cruise control ni untuk maintain speed and jaga jarak dengan kereta depan. So macam mana nak aktifkan dia? Korang kena tekan button on yang ni dulu. So dia dah on. So sampai speed limit yang korang nak, macam contoh Izo nak bawa 70. So sampai 70 Izo akan tekan set. So lepas dia acceleration pedal, dia akan maintain je speed 70 macam tu. Okay, dua cara korang nak cancel, sama ada korang tekan brake akan cancel ataupun tekan kat sini pun dia akan cancel juga. Tapi bila korang nak resume balik, korang just tekan resume ni je. So dia akan set balik ikut speed yang korang dah set awal tadi tu. Okay, dia boleh adjust jarak dengan kereta depan juga. 4 bar ni paling jauh. Okay, 4 bar ni paling jauh. 1 bar ni lebih kurang dalam 1 ke 2 biji kereta. Nampak ni 1 bar, dia akan jaga jarak dengan kereta hadapan. So guys, harap video ni memberi manfaat pada korang. Korang jangan lupa share dan like video ni. Kalau korang nak tanya lagi pasal kereta Honda, korang boleh komen kat bawah. Ataupun kalau korang nak semak kelayakan korang untuk kereta-kereta Honda, korang boleh tekan beg biru dekat bawah ni. Ataupun boleh tekan link dekat bio saya. Izul, your sis. Assalamualaikum.